Assalamualaikum guys. Okey, sekarang ni jom kita tengok isu ni. Yonex dengan Li Ning berebut nak sponsor An Se-Young. Okey. Sejak Persatuan Badminton Korea dia dah tukar polisi dia, dia benarkan sekarang semua player-player dia untuk dapatkan sponsor peribadi. Dan cuba tengok ni, Li Ning dan Yonex berebut nak sponsor An Se-Young. Cerita dia, mula-mula Yonex cuma offer An Se-Young sponsor 1 juta lebih je setahun dalam USD untuk 4 tahun. Dan Li Ning datang dia offer 2,5 juta setahun untuk 4 tahun bernilai 10 juta keseluruhannya. Dan Yonex yang terkejut datang balik offer yang sama juga 10 juta untuk 4 tahun. Jadi kepada adik-adik yang nak jadi pemain badminton tu, dah nampak kan, masa depan tu memang ada. So training kuat-kuat, berusaha kuat-kuat dan tanam cita-cita nak jadi champion, nak jadi legend. Okay, bukan nak cari glamour. Alright. So kepada mak bapak yang anak ada tunjuk minat pada badminton, sokonglah sepenuhnya dan semampu anda. Manalah tahu kan, dapat jadi macam An Se-Young ni, ataupun jadi macam legend kita Datuk Lee Chong Wei. Okay guys, tu je. Assalamualaikum.